Anda teringin nak mula day trading, tapi rasa macam nak terjun gaung kewangan kan? Anda tak keseorangan. Lupakanlah semua janji manis tu. Untuk beberapa minit seterusnya ni, kita akan pecahkan satu pelan 30 hari yang betul-betul praktikal, langkah demi langkah, khas untuk orang yang baru nak mula. Jom kita start. Okey, pertama sekali kita kena realistik. Kata-kata dari seorang trader berpengalaman ni dah cukup jelas. Ini bukan tiket loteri. Kita bukan cerita pasal nak dapat Lamborghini dalam sebulan. Matlamat kita kat sini ialah untuk bina sesuatu yang boleh bertahan lama. Mungkin sesuatu yang boleh bawa anda ke arah sebuah Corolla yang mantap. Dan jujurlah, itu pun dah satu permulaan yang cukup hebat. Jadi, inilah plan tindakan kita untuk 30 hari akan datang. Kita akan mula dengan yang paling asas, kestabilan keuangan. Lepas tu, kita masuk gym berlatih tanpa sebarang risiko. Seterusnya, kita akan belajar bahasa pasaran dengan mentafsir carta. Kemudian, bahagian paling penting, pengurusan risiko. Akhir sekali, kita akan gabungkan semua ni untuk faham kenapa ini hanyalah satu landasan pelancaran, bukannya garisan penamat. Langkah pertama, dan dengar sini, ini mungkin nasihat paling bosan tapi paling penting yang anda akan dengar. Sebelum anda terfikir pun nak tekan butang beli tu, anda wajib kukuhkan kewangan anda. Memang tak glamour, tapi inilah tapak untuk segalanya. Cuba hadamkan nombor ni. Seorang trader pro pun ambil masa lebih 2 tahun untuk untung secara konsisten. Maksudnya, anda sebagai orang baru hampir pasti akan rugi pada mulanya. Ia sebahagian dari proses pembelajaran. Gaji bulanan anda tu bukan setakat pendapatan. Ia adalah talian ayat yang membolehkan anda belajar tanpa pening kepala, fikir nak bayar sewa, guna duit trade. Okey, cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, kita ada trader yang ada kedai tetap. Dia tenang, sabar, fokus dia cuma nak belajar. Sebelah kanan pula orang yang trade sebab terdesak. Setiap kali rugi rasa macam dunia nak kiamat. Tekanan macam inilah yang buat orang jadi revenge trading, buat keputusan yang tak masuk akal. Jadi keselamatan kewangan ni, dia bukan pasal duit semata-mata tau. Ia adalah kelebihan mental paling besar dalam game ni. Baiklah, jaring keselamatan kewangan anda dah ada. Sekarang, masa untuk masuk ke simulator penerbangan pula. Peringkat kedua ni adalah tentang mengisi otak anda dengan ilmu dan dapatkan jam penerbangan dalam persekitaran yang langsung tiada risiko. Anda tak perlu pun bayar beribu-ribu untuk kursus. Sumber ilmu anda semuanya percuma. Anda ada universiti trading kat YouTube, forum pakar di Reddit, skena bertaraf institusi di Finviz dan perisian carta yang canggih macam TradingView. Semua yang anda perlukan untuk mula belajar ada di hujung jari, secara percuma. Dan yang ini, tiada kompromis. Jangan sesekali guna duit betul lagi. Paper trading nilah tempat untuk anda buat semua kesilapan. Di sinilah anda uji strategi, belajar guna software dan rasa rentak pasaran. Semuanya guna duit olok-olok. Biar saya cakap terang-terang, kalau dengan duit palsu pun tak boleh untung, jangan haraplah nak berisiko dengan duit sebenar. Sekarang kita masuk bahagian yang seronok sikit, belajar membaca bahasa rahsia pasaran. Setiap carta ni ada cerita dia tersendiri. Tugas kita dalam analisis teknikal ialah untuk fahamkan garisan-garisan ni semua supaya kita boleh agak apa yang mungkin akan jadi seterusnya. Jadi, macam mana trader nak faham semua ni? Sebenarnya, mereka bukan tilik nasib. Mereka cari petunjuk dalam sejarah harga. Mereka tengok kat mana harga pernah berpatah balik sebelum ni. Konsep asas ni dibina atas 2 idea yang mudah je, sokongan dan rintangan. Analogi paling senang macam ni. Sokongan tu lantai. Ia adalah paras harga di mana pembeli selalunya akan masuk dan tolak harga naik balik. Rintangan pula ialah ceiling. Di situlah penjual biasanya akan masuk dan halang harga dari terus naik. Anggap je ia macam medan perang berdasarkan memori pasaran. Jadi, macam mana nak cari garisan-garisan ni? Mulakan dengan yang mudah. Cari bentuk V yang jelas, kat mana harga melantun, itu calon support. Cari puncak macam huruf A terbalik, itu pula calon resisten. Lagi banyak kali harga sentuh paras tu, lagi kuat layar. Dan satu tips pro, sentiasa zoom out, tengok gambaran besar pada carta harian dulu sebelum buat apa-apa keputusan. Okey, dengar baik-baik, ini adalah bahagian yang paling penting dalam keseluruhan perkongsian ni. Anda boleh jadi pembaca carta yang paling hebat di dunia, tapi kalau anda tak kuasai yang ini, anda dijamin akan gagal. Kita bercakap tentang pengurusan risiko, perisai anda daripada musuh terbesar iaitu diri anda sendiri. Peraturan nombor 1 dalam trading bukan buat duit. Tapi, jangan hilang duit. Golongan profesional buat ni dengan hanya merisikokan sebahagian kecil je modal mereka, dalam 1 hingga 3% untuk setiap trade. Kenapa? Sebab kalau mereka salah pun, mereka masih boleh trade keesokan harinya. Satu kerugian tak akan pernah menghapuskan keseluruhan akaun mereka. Jom kita buat kira-kira sikit.
Katakanlah anda betul 40% setiap kali trade. Biasalah untuk orang baru. Kalau anda berisiko $100 untuk dapat untung $100 setiap kali, tengok apa jadi. 4 kali menang, anda dapat $400. Tapi 6 kali kalah, anda rugi $600. Walaupun anda betul 40% daripada masa, anda masih rugi $200. Macam mana boleh jadi macam tu? Sekarang kita ubah satu benda je. Win rate kita kekal sama 40%. Tapi, kali ni kita cuma akan masuk trade yang boleh bagi kita untung $200 untuk setiap $100 risiko kita. Dan, boom, matematik dia terus terbalik. 4 kali menang tu sekarang bagi kita $800. 6 kali kalah tu, yap, masih rugi $600. Tapi tengok hasil akhir. Dengan satu perubahan kecil je, anda dah bertukar dari rugi kepada untung. Inilah kuasa pengurusan risiko. Akhir sekali, jom kita simpulkan semuanya. Kita dah sentuh pasal asas, latihan dan kira-kira. Tapi, apa maksud semua ni lepas 30 hari? Penting sangat untuk kita letakkan perkara ni dalam perspektif yang betul. Jangan tipu diri sendiri. Anda takkan jadi pakar dalam 30 hari. Tak ada siapa pun yang boleh. Tujuan plan ni bukan nak jadikan anda kaya dalam sebulan. Tujuannya adalah untuk tanam tabiat yang betul dan bina tapak yang kukuh supaya anda masih ada dalam game ni setahun dari sekarang. Anggaplah 30 hari ini sebagai landasan pelancaran anda, bukan garisan penamat. Jadi sekarang anda dah ada peta, kukuhkan kewangan, belajar tanpa henti, berlatih bersungguh-sungguh dan sentiasa utamakan risiko. Perjalanan ni bukan lari pecut, ia adalah maraton. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk ambil angkah pertama?